Okay, selamat buka puasa. Hari ni aku kat ini Rosso tau. Kayak ada macam Melaka. Kalau korang nak makan masakan tradisi Indonesia, korang datang sini. Ni memang betul original punya. Atas meja ni set untuk family tau. Boleh makan dalam 3 orang, RM39.90 lah untuk ayam seekor. Dia bagi kau 3 jenis sambal. Ada sambal merah, sambal hijau dengan sambal ayam penyet. Kat sini bukan setakat ni je, set ni ada. Dia ada bakso, dia ada mi bakso, dia ada bakso kuda keting, dia ada aku dah lupa nama dia ada ais Taylor. Ais Taylor tak apa lah, susah nak sebut. Ais Taylor dia ada, lepas tu dia ada es avocado kocok. Kocok ni bermaksud kau kena kacau. Kacau itu bawa kau minum. Dia ada macam-macam ni dah. Okay, sekarang ni kita nak gunakan dengan bismillah. Lupa. Dia ada bubur 7 rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam sekul ni garing lah. Mesti sikit lah pasal dia minyak-minyak. Panas. Bila panas, masuk dengan pedas. Betul, sambal merah dia pedas. Sambal merah dia jahat gila. Memang jahat. Paling jahat sambal merah dia. Pedas. Oh sampai pedas ni. Betul lah, Una cakap betul lah. Sambal dia pedas. Orang ajar. Weh, kita try daging bakar ni dengan nasi Try. Sambal ni sambal memang pedas. Dia kata pedas lah. Try. Sambal merah dia jahat gila. Memang jahat. Paling jahat sambal merah dia. Pedas.